Meter laju kita tunjuk satu nombor sekarang pada 1 saat sahaja. Tetapi laju bermaksud jarak bahagi masa dan itu perlukan satu permulaan dan satu penghujung, 2 saat bukan 1. Hentikan jam pada 1 saat sahaja, maka tiada saat kedua yang tinggal. Jadi, dari mana datangnya nombor itu? Simpan dahulu soalan itu, kita akan kembali kepadanya. Namakan idea sebelum simbol, pilih 2 titik pada lengkung, cantumkan dengan garis lurus, garis condong itu ialah perentas dan kecuraman garis itu cuma naik per mendatar. Satu nombor yang boleh kita hitung. Teka dahulu sebelum kita tengok, jika titik C digeser semakin dekat dengan titik B di sepanjang lengkung, apa berlaku kepada nombor kecuraman perentas itu? Adakah ia stabil, merayau atau rosak? Perhatikan nombor itu sepanjang masa, bukan sekadar garis. Garis itu cuma membawanya. Apabila jurang terus mengecil, kecuraman berhenti merayau. Ia stabil pada satu nilai yang tepat. Nombor yang stabil itu sebenarnya kecerunan tangan. Dan kita sudah ada nama untuk nilai yang dituju apabila jurang mengecil kepada sifar. Had. Jadi kecerunan tangan ialah had kecerunan perentas apabila jurang mengecil kepada sifar. Masuk ke rak formula, kecerunan sebagai had. Sebut balik dengan kita, kecilkan jurang sampai sifar, jangan mula di situ. Itulah keseluruhan idea had dalam satu ayat. Teka dahulu sebelum kita tengok, adakah setiap had perlukan seluruh lengkung dan perentas yang mengecil? Atau selalunya ada jalan pintas tersembunyi? Had juga muncul dalam bentuk yang lebih ringkas. Gantikan X peranan A, terus ke dalam fungsi dan baca nombor yang terhasil. Selalunya, itu sahaja kerjanya. Tapi perhatikan yang ini, pada nilai sasaran yang tepat, penggantian terus memberi sifar per sifar. Kita tak boleh terus gantikan. Tapi lihat nilai-nilai itu sendiri. Apabila X menghampiri 2 dari kedua-dua belah, F bagi X menghampiri 4. Kedua-dua belah menghampiri nombor yang sama, 4. Fungsi ini menyembunyikan faktor sepunya. Perhatikan, faktorkan pengangka dahulu. X kuasa 2 tolak 4 ialah X tolak 2 darab X tambah 2. Sekarang X tolak 2 di atas dan X tolak 2 di bawah saling batal. Secara jujur, fungsi ringkas ini sama dengan fungsi asal di semua tempat kecuali satu titik terlarang itu. Gantikan X sama dengan 2 ke dalam ungkapan ringkas itu dan kita dapat tepat 4 yang sama seperti nilai yang telah menghampirinya tadi. Kembali kepada kereta tadi. Laju purata sepanjang selang jalan yang mengecil adalah sama jenis dengan perentas ini. Kecilkan selang itu sehingga sifar dan nombor itu tetap stabil. Nombor yang stabil itulah yang ditunjukkan oleh meter laju. Itulah had dan itulah sebabnya pembezaan bermula di sini. Dua soalan had ciptaan kita sendiri menguji dua kaedah pada idea yang sama. Bahagian A, cari had apabila X menghampiri 3 bagi 2 kuasa 2 tolak 4 tambah 1. Bahagian B, cari had apabila X menghampiri 2 bagi X kuasa 2 tambah X tolak 6 per X tolak 2. Bacaan A, ini ialah polinomial. Ia tertakrif di mana-mana, jadi kita gantikan X sama dengan 3 terus. Hati-hati di sini, ini kesilapan biasa. Kuasa 2kan 3 dahulu dan hanya kemudian darab dengan 2 di hadapan. Menguasa 2kan nombor yang sudah didarab memberi jawapan yang salah. 18 tolak 12 tambah 1 memberi 7. Bahagian B. Gantikan X sama dengan 2 terus, 4 tambah 2 tolak 6 per 2 tolak 2 memberi sifar per sifar, bentuk tak tentu. Penggantian terus sahaja belum boleh digunakan. Faktorkan pengangka,
X kuasa 2 tambah X tolak 6 ialah X tolak 2 darab X tambah 3. Batalkan faktor sepunya itu sah dan jujur di semua tempat kecuali X sama dengan 2, iaitu nilai yang kita hampiri, bukan capai. Ungkapan itu ringkas kepada X tambah 3. Gantikan ke dalam ungkapan ringkas itu, 2 tambah 3 memberi 5. Bahagian A, 7. Bahagian B, 5. Untuk lengkung Y, sama dengan X kuasa 2 tambah 3 kecerunan perentas ringkas kepada 2 tambah delta X tambah 3. Bahagian A, guna idea had, tuliskan kecerunan tangen pada titik X yang umum. Bahagian B, seterusnya, cari nilainya pada X sama dengan 2. Ini persis idea yang baru kita bina. Kecerunan tangen ialah had kecerunan perentas apabila delta X mengecil kepada sifar. Apabila delta X menghampiri sifar, sebutan delta X itu mengecil kepada kosong. Ia tidak pernah ditetapkan sifar awal, ia dibiarkan menghampiri sifar hanya selepas semua yang lain sudah diringkaskan. Tinggal 2 tambah 3, kecerunan tangen pada titik X yang umum. Pada X sama dengan 2, 2 kali 2 tambah 3 ialah 4 tambah 3 iaitu 7. Perhatikan, 7 ini ialah jenis nombor stabil yang sama seperti yang ditemui perentas kita yang mengecil tadi. Bahagian A, 2 tambah 3, bahagian B, 7. Nombor stabil yang ditunjukkan meter laju itu, itulah had. Sentiasa cuba penggantian terus dahulu. Jika ia beri nombor nyata, nombor itulah had. Selesai. Jika ia beri sifar per sifar, fungsi itu menyembunyikan faktor sepunya. Faktorkan atau rasionalkan, batalkan faktor sepunya itu dan barulah gantikan. Dan idea perentas kepada tangan, kecerunan sebagai had, terbitan sama dengan had. Apabila delta X mengecil kepada sifar bagi delta Y per delta X, itulah sebabnya setiap terbitan yang kita jumpa selepas ini dipanggil kadar seketika. Kecilkan jurang kepada sifar, jangan mula di situ.